Kisah seram paling terkenal di Thailand. Okey, cuba bayangkan satu kampung kecil dekat tepi sungai, sunyi, berkabus, orang kampung tengah sibuk dengan kehidupan masing-masing. Tapi, sejak dulu lagi, ada satu cerita yang buat orang tak berani nak keluar rumah bila tiba pada waktu malam. Cerita ni pasal satu hantu. Tapi, bukan sebarangan hantu. Dia ni dikenali sebagai Nang Nak atau orang panggil dengan penuh hormat Mena Prakanong. Kalau sebut nama ni dekat orang Thailand, confirm semua kenal. Kisah ni berlaku lebih 100 tahun dahulu, zaman Raja Rama IV, kat satu kampung tepi sungai bernama Prakanong, dekat-dekat dengan Bangkok. Ada sepasang suami isteri yang bernama Nak dan Mak. Diorang ni pasangan yang orang kampung selalu kagum. Diorang sweet, bahagia, sentiasa bersama. Nak masa tu dia tengah syarat mengandung. Diorang dua orang ni tak sabar nak tunggu baby diorang lahir. Semuanya nampak indah, tapi nasib tak menyebelahi. Waktu tengah tunggu baby, tiba-tiba mak kena panggil masuk askar. Zaman dulu, kalau raja suruh, memang kena pergi. Nak, walaupun tengah syarat, tak boleh buat apa-apa. Mak janji, dia kata, tunggu aku balik ya nak, aku akan pulang. Maka mak pun pergilah berperang. Tinggallah Nak sorang-sorang dekat rumah. Bulan berganti bulan, dia duduk tunggu suami dengan penuh setia. Hari-hari dia pandang sungai, harap nampak bayang mak pulang. Tapi malamnya, bila tiba masa Nak bersalin, sesuatu yang tak diingini berlaku. Proses tu susah, dan malam tu Nak dengan anak dia meninggal dunia. Beberapa bulan lepas tu, mak pun balik daripada perang. Dia rindu sangat dekat isteri dan anak dia yang dia tak sempat jumpa. Sampai je dekat rumah, dia nampak Nak tengah tunggu. Senyum manis, dukung bayi diorang. Mak pun rasa lega. Dia fikir, wah, nasib baik isteri aku selamat. Tapi orang kampung, diorang semua kaku. Sebab diorang sendiri yang uruskan jenazah Nak dan bayi dia. Diorang sendiri tengok mayat tu ditanam. Bagi orang kampung, mak bukan hidup dengan isteri dia lagi. Dia hidup dengan roh. Mula-mula, mak tak percaya cakap orang. Dia fikir orang kampung ni iri hati. Sampailah satu malam, ada benda pelik yang terjadi depan mata dia sendiri. Time tu, Nak tengah masak. Lepas tu, ada sebiji limau terjatuh. Limau tu jatuh berkolek sampai jatuh bawah tangga. Mak nak tolong ambil. Tapi tiba-tiba, dia nampak tangan Nak tu memanjang macam getah turun sampai ke bawah untuk kutip limau tu. Masa itulah mak sedar yang ada depan dia tu bukan lagi manusia. Itu adalah roh kepada isteri dia. Sejak daripada tu, mak mula takut. Dia cuba lari keluar daripada rumah. Bayangkan malam-malam gelap, mak lari meredah sawah, masuk hutan dan cari jalan keluar. Tapi suara tu tetap ikut. Suara lembut, seram-seram manja, panggil dia. Mak, jangan tinggalkan aku. Kita dah janjikan kita akan bersama selamanya. Bulu roma naik bila teringat balik. Orang kampung dah tak tahan. Diorang minta tolong Sami terkenal yang bernama Somdet Praputachan. Pertarungan ni bukan macam dalam filem ada pedang atau senjata. Tak. Ia berlaku dengan doa, mantra dan benda-benda suci. Akhirnya, Sami tu berjaya kurung roh Nak dalam kendi tanah liat yang ditulis dengan jampi. Kendi tu lalu dicampakkan ke dalam sungai. Orang kampung lega. Mereka fikir cerita tu dah tamat. Tapi, betul ke dah tamat? Ada yang kata kendi tu pecah, roh Nak lepas balik. Ada pula cerita yang Sami tu buat upacara khas. Dia bebaskan jiwa Nak supaya dia boleh reinkarnasi dengan tenang. Walaupun macam-macam versi, satu je hal yang jelas. Nama Nang Nak tak pernah hilang. Ramai yang bersumpah pernah dengar suara tangisan bayi pada waktu malam. Ada yang nampak kelibat wanita rambut panjang bawa bayi terapung dekat tepi sungai Prakanong. Sampai sekarang ada kuil khas untuk Nang Nak. Wat Mahabut
dekat Bangkok. Ramai orang pergi sana untuk berdoa. Contohnya ibu mengandung datang minta dipermudahkan bersalin, pasangan bercinta minta restu, malah askar pun datang minta perlindungan sebelum pergi berperang. Dekat kuil tu, orang selalu letak hadiah. Di antaranya adalah bunga, baju baby, mainan kecil, semua tu untuk roh nak. Daripada hantu yang ditakuti, sekarang orang pandang dia sebagai penjaga. Cerita Nang Nak ni jadi di antara kisah hantu yang paling popular dekat Thailand. Filem, drama, buku, semuanya dah pernah diadaptasi. Yang paling famous, filem tahun 1999, Nang Nak. Filem itu bukan saja meletup dekat Thailand, tapi serata Asia. Setiap kali orang bawa kisah ni ke layar perak, dia jadi versi baru. Ada yang tonjolkan seram, ada yang fokus dekat cinta tragis dia. Tapi yang pasti, Nang Nak bukan hantu biasa. Dia seorang isteri yang terlalu sayang sampai tak sanggup lepaskan suaminya walaupun mati. Sampai sekarang, orang masih lagi tertanya-tanya, adakah Nang Nak ni hantu jahat yang perangkap suaminya? Atau dia sekadar jiwa yang cintanya terlalu kuat untuk pergi? Bagi sesetengah orang, ini adalah satu amaran. Roh wanita yang mati masa bersalin memang kuat, susah nak tenang. Tapi bagi yang lain, Nang Nak adalah satu bukti cinta sejati boleh kalahkan apa sahaja, termasuk kematian. Mungkin sebab itulah kisah dia masih lagi hidup sampai sekarang. Sebab cinta dan takut kadang-kadang memang datang seiring. Jadi, kalau satu hari nanti korang jalan-jalan dekat tebing sungai Prakanong, bulan tengah penuh, air sungai berkilau, suasana senyap sunyi, korang ingatlah dekat kisah Nang Nak. Seorang isteri yang cintanya terlalu kuat, seorang roh yang enggan lepaskan orang yang disayang. Dan kalau korang betul-betul berani, cuba pasang telinga. Mungkin korang akan dengar bisikan dia memanggil-manggil nama korang. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga tekan button subscribe tu untuk video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum.